Dengan MyBSN Mobile App, ia memudahkan anda untuk membuat transaksi perbankan sama ada untuk lakukan pindahan wang, pembayaran bil dan sebagainya. Jadi dalam video ini, kami nak kongsi cara untuk masuk atau login ke akaun MyBSN anda melalui aplikasi MyBSN Mobile. Selepas anda buka aplikasi MyBSN Mobile pada laman ini, tekan Get Started. Kemudian tekan Login. Seterusnya, isikan nama pengguna atau username anda. Selepas itu, tekan Yes untuk mengesahkan gambar keselamatan anda seperti yang dipaparkan adalah betul. Kemudian, isikan kata laluan anda dan tekan Next. Jika terlupa, tekan Forget Password. Seterusnya, tekan Next sebagai tanda persetujuan dengan terma dan syarat dari BSN. Selepas itu, untuk pautkan peranti anda dengan aplikasi ini, isikan nama peranti dan nombor kad pengenalan anda. Kemudian, tekan Continue. Seterusnya, ia akan paparkan status pendaftaran peranti anda dengan aplikasi ini. Langkah seterusnya, untuk pengaktifan BSN Secure, anda perlu menghubungi khidmat pelanggan BSN atau hadir di cawangan BSN yang berdekatan. Jika anda menghadapi sebarang masalah atau mempunyai pertanyaan, boleh terus hubungi dengan pihak BSN. Setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe Ali Gadget untuk pelbagai lagi tutorial terkini. Bye!